aku dekat Taman Selera Taman Agam. Jom tengok apa best. So ni dia. Medan Selera Ampang tapi dekat Taman Agam. Dekat sini. Jom. Dekat belah sini dia macam something else sikit. Dia macam ada tempat untuk korang lepak sikit tengok Di tepi rumah siap ada lampu. Tengok dia dah sediakan tempat duduk lagi. Memang kursi siling apa semua ada. Yang paling best sekali korang boleh lepak tengok. Lepak tengok tu. Ada kucing. Zoom sikit kucing tu. Tengok. Ada kucing. Untuk aku korang boleh sama ada korang nak duduk belah sana, nak duduk kursi-kursi macam ni pun boleh. Tak pun korang kalau rasa nak santai sikit, tak pun nak duduk macam dekat dalam glamping ke apa, korang boleh datang sini. Kafe ni lawa gila. Korang tengok ni. Dia siap ada air yang macam-macam. Lepas tu ni ada kuih tiaw goreng. Ni ada jual apa bang? Ni ada kuih tiaw goreng ni. Kuih tiaw goreng. Ini legend ni. So ada apa lagi bang kat sini? Kat sini kita ada jual chicken wing, ada jual chicken tender. Chicken wing, chicken tenders. Lepas tu kita ada roti kukus, roti bandung. Boleh bang? Bagi saya semua satu lah. Boleh, no Boleh. problem. So korang tengok, korang beli air macam ni, boleh lepak tempat-tempat macam ni. Tengok. Ngam tu. Ngam, duduk tepi je. Tangan angin. Ni sampai. Ni dia. Sampai bang. Ni ada apa bang? Kita ada chicken wing. Okay, yang ni berapa ringgit bang? Ini kita jual satu set ni kita ada bagi 4 dalam RM11. RM11 dapat sekali dengan 3 sos lah. Dapat dengan 3 sos. Ni yang kuih tiaw goreng tadi Ini kuih tiaw goreng. Ini yang top lah. RM19.80-an. Kalau korang boleh lepak kat sini, dapat cak kuih tiaw, dapat kopi. Ni ada angin-angin sepoi sikit. Memang best. Dia punya kuih tiaw goreng. Portion ni RM9 korang boleh dapat kuih tiaw goreng tapi seafood. Siap ada jeruk cili, jeruk bawang putih. Ni ada udang sekali. Kita jumpa kuih tiaw goreng. Dia ada cabai jeruk je tau. Tapi yang ni buat sekali dengan jeruk bawang putih. Ni. Bila korang tambah dengan bawang putih, jeruk bawang putih, dia korang akan rasa dia macam lagi pedas tapi lagi wangi. Ni penemuan yang baru. Ni ayam dia. Besar gila tu. Tapi yang RM11 je. Macam ni? Lembut ke? Lembut. Crispy tu. Crispy. Tu dia korang tengok. Enjoy. Kita tambah ni ada satu. Ni ada apa bang? Ni sos sukiya. Sos sukiya? Sukiya. Yang ni kena add on berapa ringgit bang? Ini dalam RM1. RM1 untuk dapat sos sukiya. Makan dengan ayam Makan ayam goreng boleh. Nak try? Dry. Cocok sikit. Cocok pula dah. Kita celup sikit. Sedap ke? Rasa sukiya tu. Ya. Macam beef bowl punya siap. Yang tu sedap. Kat sini pun korang boleh dapat sos sukiya. Makan dengan ayam goreng. So, yang tadi tu abang tu cakap dekat sini paling special dia punya caramel coffee lah. Ni korang tengok. Besar ni RM11. Lagi murah daripada kedai-kedai estetik yang korang boleh dapat cawan besar ni macam RM15. Punya kopi dia tak overpower pun. Kepala tau. Yang ni macam just nice je. Korang boleh lepak sini tak rasa macam korang dekat tepi jalan. Tu kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai je.